Nak scroll TikTok, nak selfie, nak wadidau, semua ni bermula dari kerja geologi. Sini geng Geo nak story. Geologi tu bukan setakat batu atau fosil je tau. Pertama, air bersih. Air yang kita minum, mandi, masak tu kebanyakannya datang dari air bawah tanah. Bukan dari sungai semata-mata. 70% air tawar kat dunia ni tersimpan dalam tanah. Geologi ni penting sebab dia bantu cari lapisan batu yang simpan air. Diorang juga boleh tahu air tu bersih ke tak dan kad mana sesuai nak korek perigi. Kalau tak ada geologi, kita mungkin minum air karat. Kedua, telefon dan gadget. Telefon, tablet, laptop, siapa yang boleh hidup tanpa ni sekarang? Tapi, semua gadget ni ada logam-logam penting macam emas, tembaga dan sebagainya. Nak tahu tak kat mana kita dapat benda-benda ni? Jawapannya, dari kerak bumi. Geologi bantu cari logam ni. Diorang kaji tanah dan batu untuk cari sumber gadget kita. Kalau tak, memang tak adalah iPhone ke, TikTok ke, YouTube semua tu. Ketiga, pertanian. Sekarang ni, kita borak pasal makanan. Nasi, sayur, buah semua tu. Geologi ni tolong kita faham jenis tanah, mana yang subur, mana yang cepat hakis, mana yang tahan air. Keempat, bahan binaan rumah. Rumah korang tu, dari bumbung sampai lantai, semua tu datang dari batu dan mineral. Simen dari batu kapur. Lantai cantik, granit, pasir, lagilah. Semua tu hasil daripada bumi. Geologi ni kaji kat mana nak cari bahan-bahan ni. Dioranglah yang bantu tentukan tempat pelombongan yang halal, selamat dan mampan. Rumah kita bukan rumah biasa, tapi rumah hasil kerja geologi. Akhir sekali, minyak dan gas. Petrol korang isi kat pump tu, gas dapur mak korang guna, semua tu datang dari bawah tanah juga. Nak tahu kat mana minyak ni tersembunyi? Diorang buat kajian kat laut dalam, atas darat, semua tempat. Nampak tak? Ilmu geologi hidupkan hidup kita hari-hari. Dapat something?